Okay, sedikit walkthrough motosikal aku sekarang. Kebanyakannya still dalam mode stock lah kalau kau tanya aku. Tayar pun tak tukar lagi. Datang daripada kedai, aku pasang top box, aku pasang front crash guard ni, and then aku pasang spotlight juga, spotlight Golden Runway daripada Emerald. Dan aku pasang ni Lubu punya handguard. Sebab kadang-kadang kalau kau bawa laju, kalau kau tak pakai glove, batu-batu tu boleh menyakitkan tangan. Aku juga dah tukar foam ni, and windshield pun aku dah tukar kepada windshield custom untuk potong angin. Dan ni sedikit kosmetik lah, tukar plate number belakang ni, tukar horn, aku pasang horn lori sikit. So kalau dekat highway tu nak halo dekat orang tu senang sikit. Aside from that, semua benda still stock lah. Apa benda yang mungkin kau akan buat next adalah pasang side rack belakang ni, so aku boleh pasang pannier. And juga aku nak pasang some sort of CarPlay, Cigi ke apa ke, dan buat PPF lah, supaya tak adalah risau scratch ke apa. So itulah. So inilah shed ni, motor TR41 ni yang baru, yang dia tak terlalu besar, 40 liter je. Tak boleh muat 2 helmet, satu je, walaupun dia cakap 2 helmet muat. And itu saja. Tak ada perubahan seat, sedap. Aku tak buat cushion adjustment ke apa. Alright guys, itu saja. Oh, aku juga dah pasang ni lah, quad lock, tapi China punya mount, supaya aku boleh letak phone. Itu saja guys. Assalamualaikum.